Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan yang telah melihat dan menonton channel saya daripada awal hingga sekarang. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Horror Indonesia. Terima kasih. Okey, ni kita dapat satu dia nak buat dua lampu. Satu poin kat sini, satu lagi poin kat situ. Satu tengah ni buat kipas. Okey, bila kat sini dia akan buat 10 lampu eyeball. Dan poin kipas ni dia akan alihkan tengah sikit. Dia akan alihkan tengah sikit. Lepas tu situ akan pasang cendelia. Lepas cendelia, situ akan pasang kipas satu lagi. Okay, ni eyeball 10, belakang tu 8. Belakang kat dapur tu 8. Satu bilik ni dia akan pasang, ni bilik kedua. Bilik kedua dia akan plug sini satu. Bilik kedua pasang plug satu. Bilik kedua, dia ketiga belakang ni akan pasang satu poin. Ni bilik ketiga kan. Ketiga ni akan pasang satu poin. Pasang satu poin kat sini kak. Cuma tanaman dinding kan, plug nak tanaman dinding. Satu bilik keempat dia akan pasang 3 poin. 3 poin soket. Satu kat sini. Satu kat sini. Satu kat sini. Satu belakang ni. 3 poin. Nanti barang-barang dia akan lari kan. Tu pos pun ada dipasang satu soket. Soket tu dia akan beli lah. Soket tu belakang pun ada satu. Belakang pun ada satu poin ada satu poin. Soket juga. Okey, belakang ada satu poin. Satu dapur ni ada 3 poin. Orang dia akan buat kat sini kat belakang petai ni. Petai dia akan alihkan sikit. Kita akan tengok dulu poin ni ada sambung direct DB ke ataupun dia sekali dua ni. Kalau sambung direct DB, satu direct DB, satu pun direct DB, kita pakai ini buat dia tu untuk petai, satu lagi untuk kuku dia kak. Satu lagi untuk blender. Itu kita dah semua pipe. Pipe ni kat air ni dia nak pindahkan ke situ satu lagi nak ke belakang ni. Belakang ni tak kat sini Dari mana dia lah yang mudah lah. Senang sini kot. Back to back. Back to back kita baca sini buat tu back untuk nak siap pokok ke apa. Itu belakang tak ada apa lah. Itu lah. Soket ni tu je. Tak ada bang. Itu tak ada tadi. Cendeli semua apa? Ni semua dah beli kan? Ni barang ni. Semua lampu tinggal dengan kipas dengan plug kita akan beli. Okey. Nak abang akan beli bila? Kita nak buat soket kapos satu. Lepas tu sini eyeball 10. Kipas tu dia akan tukar pergi lampu ni. Dan kipas ni tukar jadi cendelia. Tambah satu soket sini. Plug sini 2. Sudah dapat video. Okey, ni rumah yang kita cek biji tadi. Ni. Kita buat eyeball 10 biji. Depan ni 8 biji belakang. 10 biji depan, 8 biji belakang. Ni kita buat soket. Sama soket dengan Swiss. Kita akan pasang eyeball macam tu. Tu eyeball. Ini soket. Pasang 2 soket sini. Dan 2 soket sini. Semua dalam dinding Kita jalan dalam dinding.
kasih semua pada yang support saya, yang telah nonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Amorudin Asia, dan follow saya di TikTok Amika8891 atau Amorudin 891. Yang satu hati satu jiwa, kalimah la ilaha illallah. Orang siapa mengucap kalimah la ilaha illallah pasti berjaya dunia dan akhirat. Dia akan alami insya-Allah. Jangan lupa banyakkan mengucap kalimah la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Insya-Allah. Jumpa lagi di next video, next content. Thank you, bye bye. Jumpa lagi di next video.